Yo, what's up guys? Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak ronda-ronda, nak isi minyak. Aduh, benda tu dah sampai guys. Tapi nampak bulat-bulat ni dah kenapa pula ni? Bulan puasa pakai macam gitu. Saya nak pergi isi minyak geng. Lagi sekarang pukul 6-9 minit. So saya pun puasa. Better saya ronda-ronda dululah. Biar bini saya yang masak. Minyak dah 1 bar lah. Aduh. Ni saya masih pakai kamera ni lah, SJ-Cam 20. Dan day lens saya gantung kat helmet, boleh goyang-goyang. Dan ada mic geng. Ni mic live. So saya try tutup review sync. Review sync. Sebab apa? Saya tengok dari video saya yang semalam saya buat tu, bila saya tarik motor tu, gear 3 tu dia dah hilang lah bunyi dia. So tak shock lah kan. So saya nak cuba tengok. Saya memang kena setting lagi lah kan. Mula-mula dapat memang kena setting lah. Macam volume saya dah tahu dah. Volume mic tu setting, kena setting 2 atau 3. Kalau saya buka 8, dia suara akan pecah-pecah. Bunyi suara saya ni akan pecah-pecah. So saya letak dalam 2 ke 3 macam tu je volume kalau pakai mic. Panas lah bulan puasa ni kan. Tapi bulan puasa sekarang ni dia tak lapar tau. Dia sikit pun tak lapar. Dahaga pun kurang lah. Adalah tapi kurang. Tak macam dulu. Dia cuma mengantuk. Sangat mengantuk lah bulan puasa ni. Rasa macam tahun ni memang mengantuk gila lah. Lapar tak, dahaga tak, tapi dia mengantuk. Saya berapa kali dah tertidur. Saya try tarik. Tapi macam biasa lah, saya pulas tak habis lah. Gantung dia je. Saya nak dengar bunyi. Ada ke tak bunyi apa? Saya punya mesin kuda ni. So saya kena tahulah kan. Biasalah benda baru banyak nak kena setting ni. So saya ingat memang saya akan pakai kamera ni je lah geng. Kamera yang kecil tu saya nak jual. Saya nak jual 300 macam tu angkat lah kan. Harga betul dia dalam 600 ke 800. So saya jual 300. Bazar. Bazar sekarang mahal lah geng. Better masak je lah. Kalau ada duit lebih, bolehlah pergi bazar. Sekarang saya nak isi minyak je ni. Tapi saya tak tahu dah saya nak isi minyak apa ni. Petron ke? Shell ke? Petronas ke? Oleh kerana kita ni support Palestin, so kita cari Petronas lah. Petronas kat belakang tadi. Aduh. Jauh. Janganlah masuk belah sana, dia bagi signal kan. Kan bagus bagi signal kan. Ni pelajaran 120 lah. Dengar rasa semalam saya dengar 1.3 pun jelas lagi suara saya. So baiklah, saya tengok ada kamera siapa nama dia channel itu,
Aduh, dia memang idola saya DG KTM. Saya tengok dia pakai kamera DG Action 5 80 je mic dia okey. Atas pada 100 tu mic dia macam pecah-pecah. So kalau dia tengok saya punya channel ni, saya bagi tahu turunkan volume turunkan volume dia akan okey. Tak pun pasang bulu kan. Ni saya dulu nak beli motor ni kalau tak ada apa saya tak dapat loan motor ni, saya nak beli Suzuki tu saya nak beli Suzuki 250 single piston tu. Dia punya maintenance memang jimat gila kan. Mintalah dengar bunyi apa ni misi decoder ni kan. Nanti nak sarung exhaust baru shock sikit. Baru blok ni memang gila-gila nya. So saya ingat saya sampai simpang, orang panggil situ simpang pula, Takat Jering. Takat Jering saya U-turn balik lah. Yang tu Suzuki 150 kan. Dahsyat. Rugilah. Harga 14,000 je Suzuki 250 yang single piston tu kan. Jaga dia sama je. Dalam kosong kan. Tarik daripada gear 5 tak full throttle pun. Memang senang-senang satu part. Motor ni senang-senang 1.6. Saya nak try kerajaan satu part suara saya macam mana kan. 1.5 tengok macam mana. 1.5 kena full throttle lah. Macam mana feel dia. Bahaya di situ. Saya nak tahu juga suara saya dengar ke tak 1.4 tu kan. Sebab kalau dengar jelas tanda mic ni lagi power lah daripada mic DG Action 5 tu. Cuma DG Action 5 tu dia wireless, mic ni ada wire. Nampaknya saya punya minyak dah berkelip-kelip. So kita kena cari tempat isi minyak lah. Saya dekat belakang tadi. Saya nak ronda je ni. Panas enjin motor. Pasir lah jalan depan tu. Takut saya nak U-turn. Tanyalah kenapa saya beli motor macam ni kan. Sebab tengok cara bawa saya. Tapi masih waras lagi lah. Tak adalah jauh gila sangat. Benda yang dah terang-terang tak boleh lalu tu nak lalu juga. Itu nama dia orang gila. Dia jalan je ni. Boleh lah jalan kan. So kalau bunyi saya tutup refusing tu, betul ke eja saya pun tak tahu lah kan. Eja bunyi macam mana. Reducing ke. Lantak saya try tutup. Kalau dia bunyi bising, memang bunyi enjin, tapi enjin dengan bunyi bising. So saya rasa saya tutup je lah kan. Tak baloi pun benda tu. Sebab dia bising.
Kalau dia okey memang bunyi enjin saja. So saya akan buka benda tu je lah kan. Saya biarlah dia off. Baru betul-betul live. Ada bunyi motor, ada bunyi suara saya, ada view. Jadi nampak awan, nampak tangan, settle lah kan. Saya nak buka benda ni, windshield ni. Tapi saya tengok balik video-video yang lama. Aduh, nampak macam, kan cakap bunyi lucah pula. Nampak macam apa, kereta kancil lampu bulat lah. Aduh. Kalau anda perasan betul-betul, anda pergi tengok video-video lama saya. Z250 ni kalau tak ada windshield ni, nampak macam, aduh, malas cakap kan. Jom saya isi minyak jap. Kak, pam 2 RM10. RM10 kuning. Full face ni lemas lah. Jalan-jalan macam ni kan, jalan nak berhenti-berhenti ni lemas tu. Hijau. Aduh, tak ada nah. Dulu saya tengok kedai spare part tu masa saya pakai Y16 kan. Kedai-kedai tu macam syurga lah. Sekarang saya tengok kedai spare part tu macam biasa. Motor apa ni kalau rain? Sama lah, Ninja. Cik masuk ke RM2. Saya tak bawa telefon ke? Tadi saya dah bawa telefon lah. Saya takut saya tertinggal kat sini tau. Saya kebelakangan ni sejak puasa, saya suka tinggal kat sini. Aduh, risau lah saya. Hari tu saya masuk kerja, saya tinggal handphone saya dekat situ. Dekat 2 jam kat saya ni nak sidai handphone tu kat luar. Nasib baik saya, bila saya nak buka telefon nak baca mesej kan, orang suruh tengok group. Saya tengok-tengok tak ada handphone. Nasib baik keluar ada. Oh, masih rezeki saya phone tu, orang cakap kan. Kalau kau tak ada, aduh, handphone tu pun tak boleh bayar lagi. Saya hutang Selcom. Biasalah B40 nak sesuatu tak boleh kumpul, hutang. Nak seketul ke debak memang tak dapat lah kan. Tak boleh kumpul, hutang. Tak boleh hutang, kumpul. Aduh, lapar. Astagfirullahaladzim. Oh, tadi Ninja ada keluarkan lori kan. Ninja tu kembar dia ni lah. Beza dia boleh dapat 18 senang-senang. Yang ni nak dapat 18 susah-susah. Body. Yang ni motor ni lagi ringan daripada Ninja. Ringan 10 kilo macam tu lah. Naked ni lebih ringan. Kalau dia tak pakai windshield ni, nampak seperti itu.
dalam kamera lah geng. Tak pun kita duduk ni pun kita nampak macam bulat je. Aduh, kira geng, saya pun nak balik dah ni. Nak siap-siap semua. Dah nak berbuka. Sedar tak sedar lagi 2 minggu kita nak raya. Oh, lemas. Pakcik tu macam tahu je saya nak lalu kan. Siap bagi laluan lagi. Dia macam tahu je saya nak lalu. Saya nak demam lah. Tekak saya gatal lah. Inilah Taipei. Orang panggil pokok asam kot. Itulah saya ni pelik sikit. Memang saya jalan saya tahu. Saya cukup tahu jalan. Tapi nama jalan tu saya tak tahu. Mungkin saya ni dilahir sebagai Sigma Boy. Cuma saya sekarang dah 29. So Sigma Man lah. Sigma ni sejenis orang yang pelik. Dia boleh jadi alpha. Dia boleh jadi apa-apalah. Tapi dia memang seorang yang pelik lah. Kalau orang nak kawan dengan dia, memang panggil dia tu panggil pelik. Susah dipaham. Kadang orang akan salah faham. Tapi itulah, saya nak bagi tu je. Okey lah geng, video saya pun sampai di sini. Assalamualaikum semua. Berjumpa kita lagi nanti.